Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sebelum kita memulakan perbincangan lanjut, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syahmi bin Mat Bakri dan yang dihormati lagi dikasihi Tuan Said Salim bin Said Syamsuddin dan Prof Madya Dr. Anwar bin Mamat. Untuk permulaan ini, sebagai mendapatkan gambaran awal, sedikit mukadimah atau pengenalan ringkas mengenai pembentangan ini. Tajuk pembentangan saya pada International Conference of Sharia Law and Forensic 2025 di bawah subtopik syariah iaitu keunikan kaedah penulisan fiqh ala Melayu, pengenalan terhadap manuskrip Tanbih Al-Amil fi Tahqiqil Kalami fi Nawafil. Baik. Masuk sedikit pengenalan ringkas. Seterusnya sedikit pengenalan ringkas seperti yang kita maklum bahawa pada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Islam di Kepulauan Nusantara, pengajian berasaskan tradisi turas telah memainkan peranan yang sangat signifikan di dalam membentuk sistem pendidikan, intelektual dan perundangan di tanah Melayu. Pendidikan dan perundangan yang berpaksikan turas mazhab Syafi'i mendapat kedudukan yang tinggi dalam kalangan masyarakat di rantau Nusantara. Aktiviti penterjemahan, penulisan dan percetakan karya-karya ulama Nusantara yang dikenali sebagai Kitab Kuning dalam tulisan Jawi dan berbahasa Melayu terus menjadi medium perantara utama dalam penyampaian ilmu kepada masyarakat. Kitab-kitab ini berfungsi sebagai panduan masyarakat Melayu dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, khususnya dalam aspek ibadah, muamalah, munakahat dan jinayat di dalam kehidupan seharian. Sebelum terbentuknya kitab dengan makna buku ataupun apa yang kita lihat pada zaman sekarang ini, ia adalah dalam rupa manuskrip bertulisan tangan. Seterusnya, definisi kitab Jawi. Peristilahan kitab Jawi diiktiraf daripada pelbagai sudut pandang dan mencerminkan realiti tradisi keilmuan masyarakat Melayu ketika itu. Asas utama kepada ta'rifan kitab Jawi terletak pada penggunaan huruf Arab dalam sistem tulisan Jawi yang berkembang seiring dengan proses Islamisasi di alam Melayu. Sistem ini turut disesuaikan dengan penambahan 5 huruf khas yang mewakili bunyi-bunyi unik dalam bahasa Melayu. Selain itu, kitab turas Jawi juga boleh diperincikan sebagai kitab-kitab keagamaan yang ditulis dalam bahasa Melayu atau Jawa atau bahasa-bahasa tempatan lain di rantau Nusantara dengan menggunakan aksara Arab. Antara karya agung khusus dalam bidang fiqh mazhab Syafi'i yang masih dipelajari hingga ke hari ini seperti kitab Muniyatul Musalli, Mata' Badrain, Bughiyatul Tullab, Hidayatul Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, Wishahul Afrah wa Isbahul Falah dan lain-lain dan banyak-banyak dan pelbagai lagi. Tanpa dapat dinafikan, kepelbagaian dan kekayaan sumber pengajian turas ini seiring dengan limpahan ilmu yang terkandung dalam isi kandungan penulisan serta huraian para ulama. Kitab-kitab turas Arab ini yang berarti seperti Minhaj Talibin, Manhaj Tullab, Fathul Wahhab telah menjadi rujukan utama di kalangan ulama Nusantara dalam usaha menghasilkan karya-karya dalam tulisan Jawi. Karya-karya ini bukan sahaja menterjemah atau mengadaptasi kandungan kitab Arab, malah turut disusun dan diolah berdasarkan konteks dan realiti sosial tempatan. Seterusnya, karya-karya emas ini, jika diteliti dengan lebih mendalam, ulama dan cendekiawan tempatan pada masa lalu menghasilkan karya dengan pelbagai bentuk variasi kaedah penulisan berdasarkan tujuan suatu karya itu ditulis. Terdapat karangan yang dihasilkan sama ada dalam bentuk penulisan asal ataupun terjemahan. Sebahagian besar daripadanya disusun berpandukan kepada kitab-kitab klasik berbahasa Arab, khususnya karya yang berasal dari Timur Tengah. Terdapat juga dalam bentuk soal jawab seperti kitab Furu' Masail karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Selain itu, terdapat juga ulama Nusantara yang menghasilkan karangan berdasarkan tema-tema tertentu dalam bab-bab fiqh untuk mengulas permasalahan dengan lebih terperinci, seperti kitab yang membahaskan ibadat solat seperti kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani juga, dan termasuk juga kitab Pedoman Sembahyang Jemaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman yang hanya memfokuskan perbincangan hukum hakam solat berjemaah sahaja. Seterusnya, iaitu metodologi kajian ini dijalankan adalah berbentuk kualitatif, iaitu kajian perpustakaan. Seterusnya, permasalahan kajian ini yang mana tinta-tinta emas ini, iaitu karya-karya ulama Nusantara, masih belum diberi perhatian sebaiknya oleh para penyelidik.
Menurut sumber yang rasmi, terdapat sejumlah besar manuskrip Melayu yang belum ditemui dan kebanyakannya masih berada dalam bentuk tulisan tangan yang asal. Sebahagian besar manuskrip Melayu masih tersimpan di luar Kepulauan Nusantara, yang mana jumlahnya tidak kurang 20,000 buah manuskrip Melayu lama yang berseliarakan di pelbagai negara yang merangkumi sebanyak 28 buah negara di dunia. Hal ini kesan daripada penjajahan kuasa-kuasa asing sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Menurut laporan pada Berita Harian menyatakan terdapat 4,600 manuskrip tulisan Jawi dalam pelbagai bidang ilmu masih belum diambil perhatian untuk dilaksanakan kajian. Malah dalam pelbagai keadaan, manuskrip-manuskrip ini hanya dianggap sebagai artifak sejarah sahaja dan tinggalan warisan semata-mata, bukan sebagai sumber ilmu yang hidup dan relevan. Berhubung dengan kitab fiqh Jawi berbentuk tema ini, menjadi fokus utama kajian ini ialah berhubung kajian ke atas manuskrip berjudul Tanbihul Amil Fit Tahqiqi Kalamin Fin Nawafil. Berpandukan kajian-kajian lepas, hanya terdapat satu kajian sahaja yang telah dilakukan ke atas manuskrip ini. Namun demikian, kajian tersebut hanya tertumpu kepada aspek kesusasteraan bahasa sahaja. Maka malah masih belum dijumpai kajian fizikal terhadap manuskrip MSS 4150 ini. Yang kedua, masih belum dijumpai kajian yang berbentuk analisis kandungan teks Tanbih Al-Amil Fit Tahkim Kalam Fil Nawafil. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti fizikal dan kodikologi manuskrip Tanbih Al-Amil Fit Tahkim Kalam Fil Nawafil bagi salinan MSS 4152. Seterusnya adalah menganalisis sedikit isi kandungan perbincangan teks manuskrip Tanbih Al-Amil ini. Seterusnya, kita masuk pula kepada pengenalan manuskrip Tanbih Al-Amil Fit Tahqiq Kalam Fin Nawafil. Yang dalam gambaran ini adalah dalam slide ini adalah manuskrip salinan MSS 4152 PNM. Karya yang berjudul Tanbih Al-Amil Fit Tahqiq Kalam Fin Nawafil ini masih dalam bentuk asal manuskrip bertulisan tangan yang masih belum dicetak di bawah mana-mana percetakan dan masih tersimpan di beberapa lokasi, sama ada di dalam negara dan luar negara. Seterusnya, setakat ini terdapat 5 salinan manuskrip yang masih tersimpan dalam negara kita, iaitu di Pusat Kebahasaan Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia. 2 salinan daripada ini berstatus lengkap, nombor seperti dalam slide, dan 3 berbaki sebagai status tidak lengkap. Maka seterusnya, manuskrip yang berstatus lengkap yang menjadi objek kajian utama kita dalam kajian ini hanyalah naskah MSS 4152A. Pemilihan ini adalah disebabkan pertama, berstatus lengkap, yang kedua, faktor fizikal yang masih baik berserta tulisan yang agak jelas dan mudah dibaca. Seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian, kita masuk pula kepada fizikal dan kodikologi manuskrip. Berdasarkan aspek fizikal bagi manuskrip kajian utama ini, iaitu MSS 4152, ia terdiri daripada 5 kuras berjahit yang kurang baik. Kuras pertama mempunyai 5 folio, kuras kedua 6 folio, kuras ketiga 6 folio, kuras keempat 6 folio, kuras kelima 4 folio. Kuras ini kita boleh faham ialah lipatan-lipatan kertas yang dikumpul menjadi bandel naskah, manakala folio ialah satu lembaran kertas dalam sesebuah naskah itu. Seterusnya, satu helai halaman naskah ini berlingkungan saiz di dalam 20.7 cm kali 16.1 cm. Teks manuskrip ini ditulis di atas kertas lit Eropah yang berwarna putih kekuningan, yang mana terdapat kotoran-kotoran kecil pada beberapa bahagian folio yang tidak menjejaskan tulisan pada teks. Setiap teks dalam lingkungan mempunyai 9 baris yang konsisten pada setiap helaian. Tulisan Jawi yang digunakan dikenal pasti sebagai khat naskah biasa yang cantik dan kemas. Dakwat tulisan yang digunakan adalah berwarna hitam bagi perkataan bahasa Melayu dan berwarna merah pada perkataan bahasa Arab, seperti teks-teks nukilan daripada kitab-kitab Arab, hadis-hadis, definisi dan sebagainya. Di bawah juga terdapat kata alihan yang konsisten dalam manuskrip ini pada bahagian bawah penjuru sebelah kiri setiap halaman verso. Selain itu, terdapat juga beberapa tulisan-tulisan ringkas pada bahagian tepi teks yang berkemungkinan sebagai sambungan bagi teks utama yang tertinggal, dan juga terdapat catatan-catatan tambahan daripada pengarang. Seterusnya, jika diletakkan di bawah cahaya ataupun lampu suluh pada belakang kertas, maka kita akan melihat tera air yang terdapat pada kertas tersebut. Maka untuk manuskrip ini ialah berbentuk singa dan permaisuri dalam kandang berserta tera air tandingan berbentuk mahkota kecil, dan di bawah mahkota kecil itu di bawah ada perkataan VL.
Maka dalam gambaran slide itu ialah bukan gambaran asal bagi manuskrip tersebut, tetapi menyerupai perak air yang terdapat pada manuskrip MSS 4152. Seterusnya, selain karya tanbih, terdapat judul-judul lain juga yang terdapat dalam manuskrip MSS 4152 ini, iaitu kitab judul Taghribul Amal dan juga catatan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ketiga-tiga karangan tersebut, Tanbih Al-Amil fi Tahqiq Kalam fi Nawafil ini mempunyai folio yang paling banyak berbanding kedua-dua kitab tersebut. Seterusnya, berpandukan kajian kode-kode yang telah dijalankan terhadap manuskrip ini, pengarang asal bagi karya ini masih tidak dapat ditentukan. Hal ini kerana tidak dinyatakan nama pengarang pada mana-mana salinan manuskrip yang ada, tetapi bagi manuskrip ini, 4152 ini, hanya dinyatakan penyalinnya sahaja, iaitu Lebay Abdul Majid. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, pengkaji masih tidak dapat memberi pandangan secara tuntas dalam menentukan nama pengarang sebenar bagi kitab ini ataupun karya ini. Pembuktian awal bahawa manuskrip tersebut merupakan karangan ulama Aceh berdasarkan beberapa bukti yang ditemui dalam teks manuskrip tersebut. Antara seperti penggunaan dialek bahasa Aceh Indonesia. Misalnya dalam matan tersebut perkataan rakut, yang mana rakut ini dalam teks menyebut, maka jangan kau rakut-rakut syekh. Qala musannif rahimahullah, maka jangan kau rakut-rakut syekh yang mengarang Bidayatul Muqtadi itu mengatakan tidak sah, maka murka yang amat besar atasmu merakut-rakut ulama dengan faham yang maklub. Berdasarkan kamus bahasa Aceh Indonesia menyatakan bahawa perkataan rakut ini membawa maksud menuduh tanpa alasan, menuduh dan menfitnah. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh yang membuktikan bahawa karangan ini boleh kita nisbahkan kepada karangan ulama ataupun tokoh-tokoh Aceh. Namun kita kesingkatan masa tidak membaca satu persatu. Seterusnya, kita masuk mula sedikit analisis kandungan yang terdapat dalam manuskrip ini. Apa yang dibincangkan dalam manuskrip ini adalah umumnya berbentuk perbincangan tentang yang mana tidak bersusun. Kita boleh tengok perbincangan dalam manuskrip ini tidak bersusun secara berperenggan dan tidak dipecahkan mengikut bab atau dari satu fasal ke fasal yang lain. Maka pengkaji membahagikan teks ini dalam beberapa bahagian berpandukan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penulis dalam teks tersebut. Maka pengkaji membahagikan isi kandungan perbahasan seperti mana dalam slide. Yang pertama dimulakan dengan mukaddimah, yang mana bermula dengan basmalah, alhamdulillah, selawat dan seterusnya, dan kenapa kitab ini dikarang. Seterusnya fasal, kita boleh katakan fasal perbincangan hukum yang 7, yang mana pengarang membahaskan terma-terma berkaitan dengan sunat itu sendiri. Seterusnya hukum hakam yang 7, iaitu wajib, haram, sunat, makruh, sahih dan batil. Ada kesilapan sedikit di slide. Seterusnya, pada fasa pembincangan yang seterusnya adalah fasa pembincangan isu melaksanakan solat sunat sebelum mengqadahkan solat fardu. Yang mana penulis sebelum memasuki kepada perincian utama karya ini, iaitu perbincangan solat sunat, penulis mengupas dahulu permasalahan individu yang masih belum menyelesaikan solat fardu tapi melakukan solat sunat. Bahkan penulis cuba merungkai kefahaman pembaca agar mempunyai kefahaman yang tepat mengenai situasi hukum untuk melaksanakan solat tetapi tidak menghalang kesahihan solat dan hukum yang membawa ketidaksahan solat. Bahkan bagi isu ini, penulis seolah-olah ingin mendatangkan hujah bagi menolak dakwaan salah faham berkemungkinan datang daripada kesalahfahaman masyarakat ataupun tokoh-tokoh tertentu ketika zaman itu dalam menukilkan kalam ulama yang tidak tepat dan selari dengan kefahaman yang sebenar dalam masalah ini. Fasa seterusnya adalah perbincangan utama, iaitu perbincangan solat sunat. Musannif memulakan perbincangan ini dengan iaitu perbincangan berkaitan dengan solat sunat. Dimulakan dengan kepentingan solat sunat itu, fadilatnya. Yang seterusnya adalah penyusunan list solat sunat yang ada dalam kitab ini, yang bermula dengan yang paling afdal dan seterusnya. Pengarang tidak ataupun penulis tidak memperincikan setiap solat sunat berikut, tetapi hanya memperincikan pada solat-solat sunat yang berkemungkinan tidak masyhur di kalangan masyarakat. Seterusnya, penulis mendatangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan solat-solat sunat, antaranya ganjaran pahala, mengambil wuduk. Bukan berfokus kepada solat sunat sahaja, tapi yang berkaitan dengan ibadat seperti mengambil wuduk, balasan tidak menyempurnakan wuduk dan sebagainya. Seterusnya, penulis pada fasa yang terakhir adalah mentafsirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat. Tafsiran-tafsiran yang singkat dan sebagainya.
Seterusnya, kepentingan. Kebaikan yang boleh kita ambil daripada manuskrip ini yang berjudul Tanbih Al-Amil fi Tahqiq Fi Nafil ini, saya pecahkan kepada 3, iaitu kepentingan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Bagaimana masyarakat Islam di Malaysia ini boleh menjadikan sebagai satu bentuk kitab dalam pembacaan, daurah dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan kepada para pelajar dan golongan akademik. Golongan akademik dapat menjadikan sebagai satu rujukan prima dalam melaksanakan tesis atau kajian mereka. Manakala kepentingan kepada badan kefatwaan adalah sebagai satu rujukan dalam menjawab persoalan-soalan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan ini. Seterusnya, kesimpulan, konteks manuskrip Tanbih Al-Amil ini merupakan karya yang sangat penting yang masih belum dikhidmati secara menyeluruh. Terdapat ruang kajian yang perlu diisi oleh para peneliti lain, termasuk aspek hukum hakam fiqh, sumber-sumber kitab hadis dan sebagainya. Dan semoga usaha kecil ini dapat menjadi pengantara kepada pengajian yang lebih mendalam dan sistematik terhadap manuskrip ini. Terima kasih kepada pihak conference dan para pendengar sekalian. Semoga pembentangan ini memberi manfaat dan pandangan yang positif. Maaf di atas kekurangan salah bicara, kesalahan fakta dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.